geng. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Baku Channel. Sebelum tu kita selawat Nabi dulu geng. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay geng, pagi ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi, episod 85 geng. So lokasi aku dekat Tambak Kelebang lah. Tambak Kelebang geng. Cuma cuaca ni mendung geng. Aku tak tahulah ni kang sampai pukul apa aku boleh mancing. Kita tengok lah. Aku dulu cadang nak main belah kanan geng, tapi ada pelampung, so aku ambil belah tengah ni lah. Jadi hari ni aku tak berkesorangan. Aku dengan abang aku. Aku dua orang dengan dia. Jadi aku dah set up. So, aku dah set up. Aku bawa 2 batang ini. Abang aku pun bawa 2 batang, 2 batang 3 batang ni tu lah. So target kita pagi ni memang tebal pipi geng. Diutamakan. Ikan-ikan lain tu kira jackpot je lah. So rod aku dah pasang, dah set up. Kita pasang umpan, lepas tu kita buat balingan, okey. Moga mantap geng. Okay geng, alhamdulillah aku dah buat balingan untuk 2 batang rod aku. Tengok master aku buat balingan geng. Ya, mantap geng. Aku dah buat balingan. Satu aku buat balingan jauh, satu aku buat balingan dekat je lah. So moga ini boleh mendatangkan hasil geng, tidak mendatangkan penat. Mantap. Hujan geng, hujan lebat geng. Oh. Hujan lebat gila. Sekejap lagi aku nak kemas lah geng, kalau tak ada berhenti. Kita tunggu sekejap lagi geng. Okay. Okay geng, sekarang ni kita dah pindah spot geng. Daripada Kelebang kita turun dekat Kuala Linggi. Jadi dekat area Bora-Bora lah. Okay. Aku dah pacak sana satu, aku dah pacak sini satu. Dia abang aku ambil tengah ni. Belah kiri ni ada wang geng. So sebab tadi hujan lebat, terpaksa pindah spot geng. Kalau tak apa, kuyup.
Jadi sekarang ni aku dah buat belingan. Kita tunggu ikan makan je lah, okey? Mantap. Wah, bangsat kan. Woi, pakai apa tu? Oh, tanda. Oh, tanda. Mantap, geng. Tengok sikit. Lama. Manis. Manis buah. Ada agak habis. Aku mau dengar lagu ni. Mak geng. Baik. Dengar lagu soul. Hui, soul lah bagai. Dapat soul lah ni. Okey geng. Untuk hari ni habis lah geng aku mancing. Daripada pagi tadi berhujan. Lepas tu sampai petang ni dah pukul dekat pukul 3 geng. Dekat pukul 3 kalau tengok jam aku ya. Dekat pukul 3 lah. So tadi abang aku ada dapat lah ikan tanda tu. Aku kumpau geng. Pagi tadi tu kat Kelebang kena makan ni, ada makan juga, ada ketuk lah. Lepas tu terus hujan. Aku dapat stay kat Kelebang dalam sejam geng. Lepas tu turun hujan selebat-lebat tidak aku balik daripada Kelebang. Gedebak, aku turun dekat Tanjung Agas ni, dekat Kuala Linggi ni. Kereta. Kereta Avanza ni. Aku turun dekat Kuala Linggi. Cuba nasib kat sini pun sama kat geng, kena ketuk. Aku turun ni dalam pukul 12 lebih, 12.30 dah silap aku, ke 12.40. Sekarang ni dah dekat pukul 3. Air pun dah suruh habis dah. Abang aku lah dapat seekor tanda ni. Aku tak dapat geng. Alhamdulillah. Walaupun tak dapat aku mancing ini geng. Dah lama dah yang aku tak mancing. Hari ni aku dapat mancing, alhamdulillah lah. Cuma keadaan cuaca tu yang tak berapa mengizinkan. Ni pun mendung, perit, panas. Tak tahan kan. So cukup lah tu. Kita balik lah, okey. Tengok malam ni macam mana. Kalau aku ada semangat kan, ataupun tak hujan kan, aku try turun lah kejap. Kalau tak ada kan, ini sajalah video kita, okey. Jadi sebelum aku tutup video ni geng, kau boleh tengok dekat aku punya description ni, bawah ni aku ada letak beberapa barang Shopee. Barang-barang peralatan mancing aku yang selalu aku guna pakai, seperti mata kail, tali perambut, kekili. Adalah beberapa item yang aku selalu guna. Jadi kalau kau berminat, kau boleh tekan link tu geng. Kau terus masuk Shopee, okey. InsyaAllah geng, tu bukan scammer. Itu barang yang aku selalu guna pakai lah. Aku cuma tunjuk je. Terpulang kat korang nak beli tak nak beli, janji aku beritahu lah, itulah okey. Terima kasih geng kepada korang yang selama ni sudi support channel YouTube aku, Man Baku Channel. Aku doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat geng. Jumpa lagi di next episode geng. Assalamualaikum. Bye bye.